Apa hukumnya operasi plastik? Operasi plastik itu bergantung kepada keadaan. Jika ia merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka haram. Tetapi kalau seandainya nak memperbetulkan ciptaan Allah yang mungkin tak sempurna, padahal Allah dah buat cipta yang baik, tapi qadarullah Allah ciptakan tubuh badan kita tak sempurna. Lalu kita operate menjadi sempurna seperti orang lain, maka ini tak ada masalah. Contoh, maaf kalau ada orang gigi sumbing, bibir sumbing tu sumbing. Ni bukan mengejek Ni sempurna tak? Tak sempurna. Lalu pergi ke doktor, operate sempurna seperti yang lain. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau ada orang gigi, maaf, tongos, tahu tongos, mancung. Lepas tu dioperate supaya rata seperti yang lain. Boleh? Boleh. Ini tak merubah ciptaan Allah. Yang haram apabila ciptaan Allah dah cantik seperti ini, lepas tu dirubah. Contoh dicukur sini, bulu kening ni, apa namanya? Alis mata. Di Malaysia namanya bulu kening. Dicukur ni. Boleh? La'anallahul washimat wal mustawshimat, an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat orang yang menteto badannya dan meminta diteto, dan yang menteto tadi, atau orang yang mencukur alis ni, yang mencukur ni dan minta dicukur.